Gaji kita banyak ni, belanja kita banyak tu, dapat bonus. Gaji kita pun naik, belanja pun naik. Kenapa KA masih lagi setia dengan kereta Pro 2 dia? In Bank Muamalat, we started the journey January 2016. For a local Islamic bank, we were the first. Kita bukan nak orang boleh saja buat financing, kita bagi. Kita tolong fikir macam jadi mak bapak lah kepada customer yang datang. Kiyosaki kata, emas is the money of God. Duit kertas is the money of the people. Kalau nak beli yang limited edition, Iron Man punya edition. Oh, gaya muka pun ada macam Iron Man ke? Bila market is not good, turmoil, war, Amerika hari ni Trump cakap ini, esok cakap ini, gold lagi naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Kianu Azman. Selamat kembali ke podcast yang paling dinanti-nantikan, Aperture by Bank Muamalat, kehidupan lebih baik bersama. Kenapa tagline kita kehidupan lebih baik bersama ni? Sebab dalam podcast ni kita nak bincangkan macam-macam tentang pengurusan wang. Terutamanya kalau anda sendiri buntu, tak tahu nak buat macam mana. Saya dah kerja bertugas rumus siang malam, dah ada 2-3 kerja, ada kerja sampingan, gig ekonomi lagi, tapi hujung bulannya kosong, lesap, dah bayar bil kereta, rumah dan sebagainya, tak ada lebihan mana pergi. Adakah sebab gaji saya yang tak cukup ke? Gaya hidup saya yang tak seberapa elok? Itu persoalan yang sangatlah susah untuk kita jawab sebenarnya kan. Sebab itulah kita punya topik untuk kali ini adalah simpan atau invest, the hard truth about money. Dan sudah semestinya lah saya ada dua orang yang cukup pakar tentang hal ini. Sebab kalau saya seorang yang bercakap tentang ini, memang tak menjadilah topik ini, tak berjalan langsung lah. Sebab ini pun banyak masalah kewangan yang perlu diperbetulkan. Jadi hari ini kita sangatlah bertuah sebab di sebelah kanan saya, siapa yang tak kenal? Muka dia dekat semua stesen TV, semua ambil dia lah. Sampai Bank Muamalat kena lock dia 5 bulan berturut-turut untuk dapatkan dia hari ini. The one and only Tuan Amin Idris. Apa khabar Tuan Amin? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keanu Reeves sihat? Keanu Reeves sihat. Dah tolak semua syuting saya dekat Hawaii semua dah tak ada dah. Datang hari ni. Poket okey ya? Sorry? Poket okey. Poket tak setebal Tuan Amin Idris lah. Amin. Tak cukup appearance kat TV macam Tuan Amin Idris kita. Dan di sebelah kiri saya pula, orang kata dia adalah Iron Lady di Bank Muamalat. Masya Allah. Subhanallah. Kalau berkata-kata tu dahsyat, mengalahkan Perdana Menteri kita. Aduh. The one and only Head of Retail Investment and Wealth, Dr. Sarimah Bashar. Apa khabar Dr. Sarimah? Alhamdulillah baik. Sihat Apa ya? khabar Kenu? Baru balik umrah dengar? Alhamdulillah. Kebetulan summer time balik umrah kita berdua ya. Tapi tak ketemu di sana. Itulah. Ditakdirkan di sini rupanya. Tapi sebab suara doktor yang sangat lantang, saya macam terdengar-dengar dekat Masjidil Haram. Macam dengar Masa Dr. tawaf Sarimah. tu dengar suara Oh, tawaf dengar. Sampai saya kata, ya Allah tolong, ya Allah, saya tak nak distraction. Saya nak fokus ni. Masya Allah. Baik Dr. Sarimah dan juga Tuan Amin. Ya, saya. Hari ini topik kita nak tackle tentang pengurusan wang dengan bijak, dan yang paling penting patuh syariah lah kan. Okey. Saya rasa persoalan yang paling besar yang bermain di fikiran anak-anak muda terutamanya adalah, gaji aku ni bila nak cukup? Ya. Orang selalu cakap, you must have savings. Setiap bulan tu kalau boleh ketepikan contohnya 20% ke, 30% ke. Tapi 5% pun tak dapat nak ketepikan. Jadi untuk Tuan Amin sendiri, adakah Tuan Amin rasa ini adalah realitinya di mana gaji dekat Malaysia ni memang agak kurang, ataupun ini mindset, gaya hidup yang tak seberapa bagus? Pertama, tak dapat dinafikan. Memang pasca pandemik, ramai rakyat kita yang mengalami kepayahan untuk mendapatkan pendapatan. Sama ada kerja tetap maupun bisnes. Bahkan bisnes pun kalau kita tengok mana-mana forum diskusi ekonomi pun, kita dapati banyak organisasi yang sedang catch up. Getting better, of course nak dapat sehebat sebelum pasca pandemik agak sukar, tapi progres ada. Pada waktu yang sama, tak dapat dinafikan juga, mereka yang ada kerja pun struggle. Namun demikian, antara benda yang memujuk mereka ialah, Alhamdulillah, at least aku ada kerja. Ya. Sebab di luar sana terlalu ramai mereka yang struggle nak dapat kerja. Okey, maknanya nak sebut realiti ada. Tetapi adakah kita selamanya nak menyalahkan situasi di persekitaran kita? Sebab by the end of the day, dia bukan soal situasi di luar jangka ataupun situasi di luar kawalan. By the end of the day adalah situasi di dalam kawalan, iaitu kita. Saya suka apa yang pernah disebutkan oleh KA, Khairul Aming lah. Bukan Kianu Azman Bukan Azman. Dua-dua KA. KA juga. KA lain ni. KA lain. Kata KA, quote and quote lah, dia kata orang yang mengurus duit ni, dia ada dua benda. Pertama, pendapatan. Kedua, perbelanjaan. Okey.
kita ni akan sentiasa tak cukup gaji kerana pembelanjaan kita di luar daripada pendapatan kita. Contoh, gaji kita banyak ni. Belanja kita banyak tu. Okey, ditakdirkan Allah dapat bonus. Maka gaji kita pun naik. Okey. Belanja pun naik. Nampak tak? Maka sampai ke bila-bilalah kita akan mengalami masalah tak cukup gaji. Kenapa KA dia masih lagi setia dengan kereta Pro 2 dia? Walaupun pendapatan dia meningkat. Sebab apa? Prinsip dia ialah perbelanjaan ni banyak ni. Pendapatan dia banyak ni. Bila pendapatan dia naik lagi, perbelanjaan dia sama macam dulu. Banyak ni juga. Maka di situlah kita akan terasa naiknya gaji. Tetapi bila perbelanjaan kita naik, sama naik dengan pendapatan kita, sampai ke kiamat, kata orang Jerman, pasrah. Pasrah. Kita takkan rasa kecukupan. Pasrah kan. Kecukupan gaji. Ada dalam buku Puan Ainun tentang bagaimana nak memulakan bisnes sendiri. Dia ada sebut tentang beza di antara orang yang betul-betul kaya dengan orang yang bajet kaya, doktor. Okey, faham? Orang yang betul-betul kaya, dia ada esteem diri yang tinggi. Dia tak perlu tunjuk dia kaya untuk jadi kaya. Tetapi orang yang tak kaya pun, tapi dia kena tunjuk dia kaya untuk dia rasa dia kaya. Walau dia tak kaya pun, dengan dia pakai beg yang mahal-mahal, baju yang mahal-mahal, pergi travel pun yang tak nak kalah first class. Dia naik first class tu okey, tapi dia nak tunjuk juga ke orang yang dia naik first class. Nampak? Sedangkan orang yang betul-betul kaya, yang genuine kaya, dia tak boleh tunjuk pun. Betul. Dia pergi makan kedai yang first class, kedai yang high class. Seko udang pun RM40 kan, contoh. Bukan ni, besar ni kan. Besar ni. Tapi dia tak buat story. Let je. Itu yang kaya yang sebenar. Kaya sebenar. Dan dia tak perlu tunjuk pun dia ada beg mahal. Dia nak pakai, dia pakai. Dia tak nak pakai pun tak apalah. Sebab bagi dia dah memang betul-betul genuinely kaya. Tetapi orang yang buat-buat kaya, dia sanggup pinjam duit orang. Dia sanggup berbelanja melebihi daripada pendapatan demi untuk nampak kaya. Walhal poket rabak. So siapa yang terasa? #mohon terasa. Mohon terasa. Dan kita nampak benda ni banyak berlaku sekarang ni kan. Terutamanya dalam era social media ni kan. Kita buka-buka, orang kata flex. Sekarang kan ada flexing punya kebocoran kan. Nak sangat tunjuk ini, tunjuk itu kan. Dia nak sangat tunjuk old money kan. Old money ni ialah orang yang memang establish kaya sekian lama. Betul. Maka padanlah dia pakai yang mahal-mahal. Ni kau money pun tak ada, nak tunjuk old money. Tanpa menafikan, ada juga orang dia pakai nampak old money untuk motivate dia untuk cari money. Itu another story lah. Kita buat bab lain lah. Dan saya kira daripada perkongsian Tuan Amin tadi kan, dia ada perbezaan antara orang kaya dan orang senang sebenarnya. Sebab orang yang betul-betul senang adalah orang yang mampu untuk hidup dengan selesa sebenarnya. Itu pun sebenarnya definisi kaya juga. Sebab you sebenarnya tak ada masalah untuk membayar hutang, tak ada masalah untuk financial makan. freedom. Financial freedom. Dia pergi shopping pun tak perlu tengok sangat price tag. Price tag. Letak dulu. Kita ni calculator. Bila lah nak sampai ke tahap macam tu kan. Saya belum lagi sampai tahap tu. One day, One day, amin, insya-Allah kan. Untuk Dr. Sarimah sendiri, kenapa Dr. Sarimah rasa adanya orang kata macam mindset macam ni, especially antara anak-anak muda? Tapi kalau nak kata anak muda sahaja pun tak juga. Nowadays kita tengok antara yang in their 40s, 50s, 60s pun still nak juga buat content creation yang macam bag mahal-mahal dan sebagainya. Kenapa adanya mindset di mana pendapatan meningkat, perbelanjaan pun kena meningkat juga, Doktor? Okay, coming from the perspective of banking, yang saya nampak ketara lah dah umur 57 tahun ni, banyak customer yang kita dah jumpa, kerana diorang kurang perfahaman mengenai NDI, which is Net Disposable Income. Dalam bahasa Melayunya, pendapatan boleh guna. Apa maksudnya? Selalunya gaji masuk. Bila masuk, definitely sebagai human being, kita akan settle semua installment, semua expenses yang wajib, seperti utility. Tapi saya nak juga bercakap mengenai memberi wang kepada parents. Sebab selalunya benda ni tak termasuk dalam list. Kalau ada lebih, sebenarnya dia kena masuk sebelum installment. Dan lepas kita dah tolak semua, dia akan ada orang kata lebihan. Inilah dia orang kata pendapatan boleh guna. NDI ni is very important.
Orang kata the healthy one, you should have dalam 50-40%. Kalau normal human, sebab kita ada banyak hutang, hutang rumah, hutang kereta. Jadi, kita patutnya ada in between 20 ke 30%. Ini is closely linked dengan debt service ratio. Kalau you pergi dekat bank, dia akan buat pengiraan whether you layak atau tidak untuk mendapat pembiayaan. Okay. Dekat situ yang calculation akan tengok semua yang expenses perlu, dan minus juga EPF, so dari situ dia akan tengok debt service ratio up to 70%. Maknanya dia still net disposable income ni kena constitute minima pun 30%. Tetapi kebanyakan orang kalau kita jumpa dah tak ada. Duit dapat gaji kalau 5,000, habisnya baru minggu pertama dapat gaji dah habis dah semua. Lepas ni datang konsep makan Maggi kan. Kalau tidak ikut kawan. Kawan boleh belanja. So itu telah berbelanja lebih. Dan of course sekarang ni because dia orang boleh pergi mendapatkan hutang. Senang di mana-mana. Yang bukan bank pun dah buat hutang. Jadi because of that, dia akan berbelanja lebih daripada gaji bulanan yang dia dapat. Jadi net disposable income ni, adakah kita patut kira awal-awal sebelum contoh kita nak buat apa-apa pembiayaan? Untuk kita tahu where is our credit standing contohnya. Yes, so, exactly. How do we count that? Kalau boleh bagi example. Okay, example. Katalah gaji 5,000. Okay. Lepas tu dah tertulis dalam salary slip. Saya nak kira dekat sini. Minus EPF dengan so-so. Okay. Katalah dah minus, tinggal 4,600 for instance. 4,600 ni ini bersih. Jadi you akan tengok pula dekat Sikris. Kita bank, kita boleh tengok Sikris daripada bank negara. You dah ada pembiayaan rumah dengan bank-bank yang lain. Kita akan boleh kira installment you. Jadi installment you kata you ada 4-5 installment. Tolak-tolak campur kereta rumah apa, dah tolak another 2,000. Tadi 4,600. 2,600. Tolak lagi 2,000. Tinggal 2,600. 2,600. Yes, 2,600. Terima kasih Tuan Amin. Tolak lagi. Tolak lagi. Kita tak buka-buka pada tadi. Tolak lagi because kalau bank, kita akan ambil yang itu dan kita akan tanya juga ada tak komitmen lain because selalunya dia ada membeli takaful. Dia ada juga. Yes. Tak boleh. Kita Islamik kan. Sorry. Jadi kita ke takaful. Dia membeli takaful. Tapi saya faham. Kita ni masyarakat majmuk. Ada yang banyak membeli insurans. Yang bukan Muslim. Yang Muslim membeli takaful. So benda tu akan masuk dalam pengiraan. Bila kita tolak, berapa yang net disposable. Yang dia tak cerita berapa dibelanjakan dengan kawan, berapa lunch. That is why bank dia tengok daripada tadi yang pendapatan dia 30% tu kena ada untuk dia kegunaan biasa ni. Untuk yang tadilah nak makan sedap-sedap, nak pergi tengok wayang, nak keluar dengan kawan because ada birthday and all that. 30% itu calculation yang memang pakar-pakar dari segi kewangan dah buat pengiraan. Kalau lower than that, this is where you kena tighten the belt. Lagi lower, lagi you kena tighten. Tak bolehlah tadi nak minum Starbucks ke, nak pergi makan tea life ke. You kena minum teh biasa ataupun buat dari rumah. Tapi generasi sekarang tak boleh kan. Generasi sekarang kan pantang kan. Nampak benda baru nak pergi terus beratur 2 jam tak ada masalah. Betul. Sebab tu yang the bank kalau you pergi buat katalah apply, tiba-tiba kena reject. Dan dia tak faham because bank tadi tengok debt service ratio dan juga tengok NDI tu untuk bagi dia masih boleh bernafas. Saya dulu bila saya first berkecimpung dalam Islamic banking, I was a regional manager kat Northern. Ada satu pembiayaan ni, orang ni gaji 4,000. Tinggal dengan mak dia. Tak adalah. Tak ada bayar sewa, tak ada bayar installment rumah. Tiba-tiba dia nak membeli Honda City. Umur baru 22 tahun. Tapi masa tu saya bukan pening kepala Ustaz. Kan? Tuan macam ni, aduhai, budak-budak zaman sekarang ni. Sebab sekarang ni, because kita tengah topik ni, tapi saya masa tu pun datang dari non-Islamic bank. Saya tengok okey lah, gaji 4,000, nak beli Honda City. Installment 1,400, apa masalah? Dia still dalam debt service ratio. Tapi pembiayaan tu kena reject. Saya sebagai regional manager siap telefon. Kenapa kena reject? Saya kata baru 1,400, gaji 4,000 kot. Tapi itulah saya memang tabib lah. Dekat HQ ni masa tu dia kata kita Islamic banking.
Kita bukan nak go after orang boleh saja buat financing, kita bagi. Kita tengok Kita kemampuan dia dulu. Yes, whether itu kehendak ataupun Keperluan, kemauan. ya. Kemauan is just a car. Myvi boleh. Ya. Kan? Viva boleh. 4 tayar. Betul. 4 tayar hand boleh pun bawa boleh you lagi. ke mana-mana. Ya. Not Honda City. Because dia kata 1,400. Tapi of course one day, dia akan nak membeli rumah. Ya. So dia kata kena rumah mestilah 1,000 plus 2,000. So akan bust the debt service ratio. Wow. So in Islamic banking, we go one step beyond. Wow. We tak bagi apa yang you nak sebab kita tolong fikir macam jadi mak bapak lah kepada customer yang datang. Kita kata no, you cannot. Tapi of course customer tak faham. Ya. Of course lah, customer pergilah ke bank lain. Tapi sebagai Islamic banking, kita telah menjalankan tanggungjawab untuk pastikan NDI you nanti masih healthy. Strong lagi kan? Strong lagi. Yeah. By the time you nanti dah decide nak beli rumah dan berumah tangga. This is a very good perspektif tentang perbankan Islam sebenarnya. Ramai tak nampak kan? Ya, Sebab ramai yang hanya memikirkan yang perbankan Islam ni is very tedious, messy, you know. Messy. Sikit-sikit kena reject, sikit-sikit kena reject. Betul. Baik saya pergi kat tempat lain dan sebagainya Ya, ya. kan. Walhal macam tadi doktor mention, ini adalah untuk menjaga kita punya credit rating sendiri. Sebab Betul. ini long term. Yes. Kita nak rumah lagi, kita nak perbelanjaan yang lain lagi kan. Ya. Kalau kita nak bercakap pasal pelaburan pula ya, Tuan Amin. Sekarang ni yang paling trending lah. Kalau orang tanya, aku tak tahulah, aku nak invest in what lah? Aku nak invest in ASB ke, in ini ke, itu ke. But most of the time saya tengok trend sekarang adalah gold investment. Okay. Apa pendapat Tuan Amin tentang gold investment ni? Adakah it's a smart thing to do sekarang ni, Tuan Amin? Okay, pertama saya kena bagi disclaimer dulu. Okay. Bagi disclaimer dulu. Okey. Saya bukan pakar dalam bidang pelaburan emas. Okey. Tahu sedikit ya, sebab Baik. masa saya belajar undang-undang dulu pun dalam undang-undang syariah pun kita ada belajar. Even dalam hadis pun ada cerita tentang Nabi menyebut pasal transaksi emas. Okey. Barangan ribawi. Barangan ribawi dan sekaligus juga menempelak setengah dakwaan tak ramai tapi sebahagian sebilangan kecil academician kata bahawa di tanah Arab tak ada emas. Okey. Hadis-hadis begini menunjukkan bahawa di tanah Arab ada emas. Okey. Okey. Menjawab soalan tadi, pertama masyarakat kena realise bahawa emas ni yes dia ada value yang sangat dahsyat. Sebab it stands by its own. Dia macam kalau property contohnya rumah ke tanah, value dia akan naik berdasarkan, of course, value tu memang mahal lah. Ya. Tetapi dia akan naik tengok lokasi dia. Ya. Kalau rumah tu, tanah tu berada di tempat pembuangan sampah, mungkin akan turun sikit. Ataupun berlaku tanah runtuh, ada akan turun lagi. Emas ni, dia tak macam property. Dia tak bergantung kepada situasi luar. It stands by its own. Bahkan emas ni dia adalah satu komoditi yang very powerful. Okey, yang kedua kita juga jangan ingat bahawa kan waktu tu pesan emas ni dia takkan turun. Ya. Value dia Continuously increase katanya ya. Dia up and down. Tapi you draw a straight line, dia memang increasing trend. Dia increasing juga sebenarnya. Sebab dia volatile, dia memang akan ada naik turunnya. Tapi you draw a straight line, dia tak pernah turun lah. This year tak akan turun lah daripada last year. Okay. Tapi kalau you were to track day by day, dia ada kenaikan. naik turun dia. Because dia commodities. Sebab dia gini, ingat tak pernah satu ketika Amerika, sebab masa tu ketika era pandemik, berlaku masalah ketidaktentuan ekonomi. Okay. So Amerika pun buat satu dasar mencetak sebanyak wang kertas ketika itu menyebabkan limpahan duit di negara Amerika. Apabila berlaku limpahan duit, maka demand semakin menurun. Ketika itulah harga emas naik. Doktor sebut tadi, harga emas ada naik turun kan? Ya. Sama juga ketika krisis ekonomi 2008-2009. Okey. Masa tu mata wang jatuh teruk. Ya. Ketika itu emas naik. Nak sebut bahawa supply akan ada bila wujudnya demand. Okey. Bercakap pasal melabur emas ni,
antara salah faham masyarakat kita, dia ingat emas ni simpan sekarang, guna esok. Dia emas ni bukan macam kita pergi beli guna duit. Ya. Pergi kedai mamak, dia tarik satu, bayang guna emas, tak boleh. Dia emas ni bahasa mudahnya ia adalah simpanan. Dia simpanan long term Dia adalah simpanan jangka panjang. Jangka panjang. Kita tak boleh ingat, ramai orang bila emas tengah trending, beli emas kan. Ada yang untuk pakai. Untuk pakai tu pun, value dia tak seperti mana kita beli jongkok emas. Sebab Lain ya? emas yang dipakai ia adalah hiasan. Okey, value dia ada. Cuma nak jual tu tak semua orang kan nak beli emas yang telah dipakai. Melainkan kalau emas tu pernah dipakai oleh Siti Nurhaliza, mungkin lain lain sikit. lah. Emas itu pernah dipakai oleh siapa? Niloufar. Niloufar. Pernah dipakai oleh J-Lo contoh kan. Itu dia bukan sebab emas tu, sebab orang tu yang pakai. Tapi nak sebut bahawa emas ni dia adalah satu simpanan. Dan kita tak boleh fikir bila harga turun, harga naik, dia adalah satu strategi. Ketika harga turun, dia bukan satu bala sebenarnya. Bila harga dia turun, itu adalah peluang untuk kita menambahkan kilo emas untuk kita miliki. Okey. Nampak? Dan bila kita rasa mungkin satu ketika negara susah ke apa ke, kita nak jual emas tersebut untuk kita survive dalam tempoh pada masa akan datang, dan ketika itu emas berguna. Okey. Pokok pangkalnya, emas bukanlah satu komoditi untuk kita guna sekarang. Tetapi emas, dia bawa balik pada apa yang sebut tadi, ia adalah simpanan untuk kegunaan kita pada masa akan datang. Di simpanan jangka panjang lah orang Ya, katakan, betul. untuk emergency later on. Dia bukan macam kita beli hari ni, jual esok, wah untung banyak. Itu misconception yang sangat besar. Antara masalah mentaliti zaman sekarang, kalau berniaga dia nak berniaga hari ni doktor, untung semalam. Ya. Kan? Punya rush ni nak dia untung simpan tu. emas hari ni, dia nak untung minggu lepas. Ya. Orang yang ada mindset begini, kalau nak melabur guna emas, ada silap lah. Emas adalah satu simpanan. Memandangkan saya bukan pakar, setakat tu je lah. Tambahan dari doktor. Saya nak add lah. Yes. Emas tak boleh dikategori di bawah simpanan. Untuk banking, betul. emas ni di bawah pelaburan. Simpanan adalah sesuatu, kalau kita letak RM100, value dia masih RM100. Correct. Dia tidak akan turun. Jadi emas ni sebab dia mengikut harga market global. Betul. There is an index, gold index and all that. Dia up and down. Jadi dia di bawah pelaburan. Tapi Tuan Amin cakap tadi betul. Dia bukan pelaburan jangka pendek. Yes. Dia gini, emas bagi kita pengguna, kita kena letak mindset ia adalah simpanan kita. Untuk bank, dia adalah proses pelaburan. So kita kena, jangan ingat simpan hari ni nak guna esok, tak boleh. Jangka panjang tadi kan. Yang Tuan Amin cakapkan simpanan tu, saya agree macam tadilah. Saya kata net disposable income. So bila dia nak minus expenses, dia kena ada bahagian yang dia simpan. Baru yang lepas tu jadi yang boleh digunakan. So simpanan ni dia akan diversify lah. Ada pelaburan emas, ada letak sedikit dalam ASB, tabung haji. Dia letak dekat tempat-tempat yang berbeza. Tapi bagi dia itu simpanan lah. Tapi dia pergi ke dalam pelaburan yang berbeza. Yang lebih tu baru yang untuk makan sedap-sedap, untuk pergi jalan. Barulah betul. Itu maksud simpanan dari segi public. Okey. Kan? Pelaburan emas pula sekarang. Oh, nak tambah lagi. Saya nak dengar. Cik, Silakan nak Dr. tambah Sarimah. lagi. Kita suka. Silakan Dr. Sarimah. Sebab emas ni close to my heart. No wonder. Silakan doktor. Sebab selalunya bila orang membeli emas, banyak confusion. Should I buy emas untuk melabur? Ataupun jewellery macam tadi Tuan Amin ada cakap. Yes tadi. Ada juga. Cik, kalau wanita kena ada. Kita orang Penang kan. Orang Penang kan kena gini. Tapi taklah separuh lengan tak ada dah. Tak. Okay. So bila emas ni, kalau jewellery ni dia 916. Purity dia 91.6%. Kalau yang kita kata emas pelaburan, purity dia 9999. Sebab tu dia tak boleh lah dibuat barang kemas and all that. Now ada teknologi yang buat, tetapi tidak diterima pakai banyak lagi sebab harga dia akan jadi lebih mahal. Sebab 9999. Jadi itu adalah emas pelaburan. Bila dikata nak pergi jual balik untuk liquidate lah. Kita dalam bahasa banking cakap nak liquidate, nak cairkan emas tadi ni. Kalau emas perhiasan, kena pergi kepada kedai-kedai tadi. Dan mungkin susut nilainya 20%, 30, 25%. Bergantung kepada
kedai itu sendiri. Yeah. Kalau datang dekat bank, kita tak membeli emas tu. Kita ada pajak gadai Islam. Ya. Bukan semua bank ada. Alhamdulillah di Bank Muamalat, kita ni memang cover semua. Subhanallah. Daripada orang kata buayan sehinggalah ke grave. Wow. Kita cover semua. Jadi kita ada pajak gadai Islam. Jadi barang kemas tu boleh datang dan pajakkan kepada bank. Kita dah memang cakap, Islamic kan kena transparent. Yeah. So 80% atas market value nilai marhun. Okay. So customer dah dapat. Nilai marhun tu apa? Maknanya dia emas hari ni, katalah barang kemas, harga dia RM440. Okay. You bawa 1 gram. Okay. Example, 440 ni kita bagi 80% on that. Okay. 440 tu itu nilai marhun. Okay. Ya. Kalau pergi kat tempat lain, dia akan charge on 440. Kita tak, kita bagi 80% on 440 which is 400. Yeah. We charge on the 400. I see. Example. But mana dia customer end up membayar lebih rendah sebab kita menggunakan Islamic concept. Ya. So emas tu boleh datang kita. Tapi lebih bagus kalau tadi ada pelaburan emas. Yeah. Sebab kalau pelaburan emas ni kita memang guna untuk jangka panjang. Yeah. Kita nak hedge again inflation. Yeah. Kalau you tanya balik kalau ada harta kan. Yeah. Kak, saya ada duit lebih NDI. Dekat mana yang saya patut labur supaya kita boleh kalis inflasi. Yeah. Correct. Jadi tadi hartanah is one of it. Tapi you are right. Hari tu beli okey, tiba-tiba buka tempat sampah kat depan. Oh, Value tu susut. Yeah. Tapi you still dapat sewa. Yeah. Kalau Yes, kata yes. lokasi tu ada banyak student and all Yeah. that, sewa you boleh dapat. Kalau emas, ini yang orang kena faham. Dia tak ada sewa. Yeah. Dia tak ada dividen. Yeah. You letak because you tahu bila market is not good. Bila berlaku turmoil, war, Yeah. what is happening now? Yeah. Amerika hari ni Trump cakap ini, esok Yeah. cakap ini. Ya. Gold lagi naik. Harga emas hari ni dah RM445. Yes, Naik. correct. Sebab apa dia naik? Dalam Januari ke sini, dia telah naik RM40. Wow. Dalam masa 1 bulan lebih. Doktor, kalau saya boleh tanya soalan yang saya agak naif lah juga tentang benda ni. Dan saya rasa ramai juga yang mungkin masih tak seberapa faham tentang konsep ni. Di mana bila berlaku krisis macam peperangan contohnya kan, Rusia, Ukraine, contohnya Israel, Palestin, harga emas naik. Yes. I always hear about this tapi saya tak boleh nak grasp kenapa, macam mana harga emas tu boleh naik apabila jadinya perang. Okey, dia macam ni. Emas ni yang bagusnya bila you invest, dia has nothing to do dengan whatever is happening locally. Okay. Emas is always global market. Global. Okay. So global, dia bergantung pada demand and supply. Okay. Lagi banyak orang beli, demandnya banyak, supply tak cukup. Sebab emas ni bukan senang. Yes. Bukan boleh gali-gali macam tu. Yes. Dia gali dalam untuk dapatkan. Jadi, bila demand tinggi, supply kurang, dia akan bertambah. Okay. Dia akan naik harga dia. Yes. Lagi satu, bila dia inverse relationship, maknanya dia correlation dia negatif Okay. dengan US dollar. Okay. US dollar go up, dia turun. US dollar go down, dia go up. Okay. That is the fundamental. Yes. Tapi recently last year, US dollar turun, dia pun turun. Ada US dollar naik, patutnya dia turun, dia naik. Sebab geopolitical tension. Macam tadi lah. Yang tadi Kenu dah cakap, berlaku pergolakan, peperangan. Bila manusia ni dah rasa takut, so they will shy away from currency. Ya. Sebab kita tak tahu what's going to Kan happen. saya sebut tadi uncertainty tu. Uncertainty. Ketidaktentuan tu. Dia fluctuate, naik sebab turun, naik turun. tadi kan Tuan Amin ada kata, ringgit ni ataupun US dollar or whatever currency, it's just a fiat money. Correct. Yeah. Fiat money is what? It's just a piece of paper. Yeah. You chop, print, buat duit. Yeah. Then how kukuh is the money depend on the stability of your economy. Persepsi, Okay. macam mana Politik, pandangan. semua. Betul? Jadi benda tu it's just a piece of paper. Unlike gold. Gold have got dia punya intrinsic value. Yeah. So lagi banyak uncertainty, people especially central bank Yeah. all over the world akan start hoarding into gold. Tak Really? termasuk lagi yang the underdog, yang black market pun start beli more gold. Kan, that's why kalau you dengar dalam paper, kalau kena tangkap dekat mana-mana mafia, dia kena tangkap dengan gold kan? Ya, ya. Mana dia ada bawa currency? Sebab dia tahu benda tu power. Power. Lepas tu, It's accepted worldwide. Kiyosaki kata emas is the money of God. Correct. Kan? Correct. Money, duit kertas is the money of the people. Yes. You baca. I pun peminat Robert Kiyosaki. Oh, gang First dulu buku Rich Let's Dad see. Poor Dad kan? Yes, Lepas correct. tu Cash Flow Cash Flow Quadrant. Quadrant, Then his yes. next book, How the Rich Get Richer.
he talk about gold. Wow. Correct. He no longer talk about property. Sama lah kita. Mazhab Gang sama lah, ya. So that is why gold continuously increases every time ada crisis of the world Yes, happens. yes. Yeah? Because Even currency in bank, fluctuates instead. yeah, in Bank Muamalat, we started the journey January 2016. For a local Islamic bank, we were the first. Kita launch January 2016. Masa tu harga yang physical, because we sell physical dan juga gold account. Digital pun ada juga, ya? Ada. RM163 per gram. Wow. Today, cuba teka berapa? Today, 500? 500? 461. 400. When we started the journey, customer nak datang bila nak hit 200. Mahal, nak tunggu turun. Tengok Tak sekarang. turun, dia naik. Tak ada turun, macam tu lah. Dia macam tu. Steady Orang naik. Penang kata dia main cilak cek nak atas turun. Ya Lepas tu Allah. naik, tak turun-turun dah. Dan satu tip kalau Ya, nak beli, tuan. okey, kalau kita duit tak banyak, beli yang kecil-kecil tu. Satu lagi kalau nak beli yang limited edition. Okay. Macam hari tu ada keluar gold bar yang Iron Man punya edition. Ah. Dia ada 100 je ke 300 satu Malaysia. Okey. Beli yang tu. Bila dia Gaya muka pun ada macam Iron Man. Tengok dia punya pin tu kan Iron Man. Dia Iron dikenali Man. sebagai Iron Man Malaysia. so semakin rare benda tu, semakin tinggilah value dia. Value dia. Wow. Yes. And in Bank Muamalat, kita juga buat digital gold or we call it gold account. Okay. Meaning you can buy online. Okay. Kita make it seamless. You buka account dengan kita, you kena jadi customer bank first. Remember gold ni barangan ribawi satu. Correct. Tapi tu bank negara, ini juga lubuk saat lagi berlaku lah. Duit-duit dari AMLA. So dia control. Dia control make sure semua menjadi customer bank. Kita kena know your customer. Correct. So you kena buka account. After that you can buy online. As low as RM10. RM10 Lois. See? Yes. Because So- we're Islamic bank, we want to make it affordable to everyone. Jangan minum teh. Tadi kan kata nak pergi Starbucks ke kopi, tak payah. Klik saja. You can do standing instruction also. Wow. Every week or every month dia akan debit. Okay, sebelum saya nak jump pada Tuan Amin, sebab since we're talking pasal account gold di Gold. Bank Yeah, Muamalat yeah. ni kan, sekarang ni kan banyak account gold kita dah nampak kat luar sana. Dia makin berkembang like mushrooms already now kan. Yes. Tapi banyak juga yang orang kata tak boleh dipercayai, banyak scams. Apa red flag yang kita kena look out for before investing in all these gold accounts? Yes. The red flag. Because now banyak scammer kan. Kalau dia cakap sesuatu yang too good to be true. Letak banyak It's not ni true. dah. It's not true. Simple. Memang it's not true. Too Betul. good to be true is not true. Too good to be true, more Betul. like It's not true. at all. Not true at all. Melabur hari ni, esok dapat. Esok dapat. Belawak nama apa? Merepek. Bohong tu. Letak 10 dapat 100. Tak betul. Tak adanya. Atau dia suruh you cepat-cepat. Dia nak kejar you. Atau there is no alamat. Some people now jual online. Tapi you tengok alamat syarikat tak ada. Tak ada Kat accountability, mana-mana. tak ada. Lepas tu tak ada sijil ketulinan. Emas yang dijual di bank adalah LBMA certified. Okay. London Bullion Metal Association. Okay. Nak jadi member untuk that association is very stringent. Okay. Tapi tanggungjawab dia nak pastikan emas tu 9999. Okay. It is 9999. So yang you beli dekat luar, how sure are you dia kata 9999? It is 9999. Ui, takut juga. You tak tahu kan? Ha. Lepas tu you beli tak ada receipt. Some people kan beli online no receipt. So what happen? Jadi yang penting bila you beli tak kisahlah dekat whether banking or non-banking, Yeah. you kena pastikan kesahihan syarikat tu. Kalau banking, memang kita is governed under bank negara. Everything is checked by bank negara. Yeah. So you tak payah dah kata nak buat kajian. Yeah. Tapi kalau you beli non-banking, you kena take the responsibility untuk you sendiri buat research. Memang kena buat research kan. Kalau tak kita Memang sedang kena. ditipu sekarang Yes. ni kan. Betul. Ada emas, dia kata tapi emas tak wujud. Can because you beli online. Nampak Kalau in macam banking betul cannot. Nampak macam betul. Orang kata ni emas lah Ya. ni kan. Tapi tak ada lesen, tak ada apa, tak berdaftar. apa Tak semua berdaftar. kan. Itu belum Yes. lagi dia buat poster guna muka ustazah. Yang tak tahu pun kan. Ada saya ingat satu poster saya dapat muka saya, muka Datuk Bat, muka Izzah Arif. Lepas tu dia letak Islamic investment lah, emas lah, apa benda. Ada makcik-makcik berpuluh ribu habis. Astaghfirullahaladzim. Anak dia PM saya.
Anak dia PM saya, dia tanya, betul ke Bro Amin? Saya kata, kalau ada aku dah kaya lama dah. Bukan aku tu. Kan? Saman tak? Memang dia masalah dia orang ni pula, dia ada email yang berlapis-lapis. Oh, So banyak. susah nak trace. Nak trace. Dari Sampai mana? Kalau report polis pun bergaul kepala. Sebab nak trace balik sangat sukar. Dia boleh, tapi dia mengambil masa dan keteliti yang sangat dahsyat. Dahsyat kan dia orang ni. Betul. That's why betul yang doktor kata tadi. Kalau sesuatu tawaran emas ke apa-apalah kan, Yeah. when it is too good to be true, Yeah. it is not true. Yep. That's a very good point. Thank you very much, Doktor. Yes. So, kita dah bercakap pasal emas di mana tadi pun itu adalah kepakaran 180% Dr. Sarimah Bidang dia. punya bidang, dia punya expertise. Sekarang kita tone down sikit balik kepada savings punya part pula, Okay, savings punya okay. aspek pula. Yang ni more generic sedikit lah kan. Okay. Macam anak-anak muda zaman sekarang ni kan, banyak yang selalu complain yang tak ada duit nak saving. Sebab, yalah, pelaburan to me is next step already. Without savings, how can kita nak melabur juga kan? Kalau kita nak berfikir tentang savings, pada Tuan Amin sendiri, apa step-step kecil-kecil yang kita boleh buat supaya ada at least RM100 lah untuk kita ketepikan setiap bulan tu? Saya kalau bab simpanan ni, saya selalu guna tip Nabi Yusuf. Okay. Dalam surah Yusuf, pernah berlaku Raja Mesir dia bermimpi. Dan cerita dia panjang lah. Tetapi kata Raja Mesir, dia kata, Qala al-Malik, berkata Raja Mesir, Inni ra'a, aku melihat sab'a bakaratin simanin. Aku melihat ada 7 ekor lembu yang gemuk. Yang memakan 7 ekor lembu yang kurus. Dan aku juga melihat ada 7 tangkai tangkai gandum yang segar dan juga 7 tangkai yang kering. Okay. Dia tanya menteri-menteri dia, semua tak boleh jawab. Sampailah satu ketika ada seorang tu ex penjara mate Nabi Yusuf. Okay, betul. saya ingat ni, Dia saya ingat kata, ni. Kan? Tuanku, aku kenal lah ada seorang ni, dia boleh tafsir mimpi. Mimpi, okay. Betul. Dia panggil Nabi Yusuf. Betul. Nabi Yusuf dia mentafsir mimpi tersebut. Apa maksud 7 ekor lembu yang gemuk memakan 7 ekor lembu yang kurus? Maksudnya dia kata, dia cadang kepada Raja Mesir, 7 tahun ni kena tanam segala apa yang ada. Kena develop ekonomi seberapa banyak yang ada. Sebab apa? 7 ekor lembu yang kurus tu, yang dimakan oleh 7 ekor yang gemuk tu, bermaksud Mesir akan mengalami kemarau yang panjang selama 7 tahun. Okay. Yeah, after that. Tetapi untuk mengatasi 7 tahun kemarau tu, yang 7 tahun tadilah. Maknanya Mesir akan mengalami 7 tahun yang sangat subur dan kemarau yang lama selama 7 tahun kemudian. Apa maksud tangkai gandum yang subur tu, yang hijau tu? Maksudnya, bila kita dah tanam semua, jangan belasah semua. Makan sebahagian, kena simpan sebahagian. Okay. Untuk menangani 7 tahun kemarau tersebut. Apa lesson kita belajar daripada surah Yusuf? Bila kita tengah senang, jangan belanja semua. Berapa ramai rakan-rakan selebriti kita kenal zaman kita remaja dulu. Oh ya. Pelakon top, penyanyi yang famous, Prime, menang ya? anugerah macam-macam ketika prime dia. Ya, ya. Sekarang duduk di PPRT. Ya. Don't get me wrong, duduk di PPRT adalah rumah yang bagus. Yes, yes. Tetapi tak pernah kita sangka selebriti yang dulu dengan kekayaan dia. Dulu tak ada social media, dulu ya RTV. Yeah. Majalah media hiburan. Kita tengok gambar-gambar dia, kereta besar, pakaian mewah, Ya, macam-macam. Tetapi hari ini hidup melarat. Ya. Kerana apa? Sebab di zaman dia kaya, di zaman dia job banyak, dia tak ada simpanan. Dia tak ada bisnes untuk menjadi mesin duit kepada dia bila dia susah. Saya suka ambil contoh Niloufar. Okay. Niloufar is a good example seorang selebriti yang ada business mentality. Ya. Ketika dia famous, ketika dia ada nama, dia dah mula bisnes. Ya. Dan jangan kita ingat semua bisnes dia berjaya. Ada bisnes dia yang terciduk, tetapi dia tak pernah berhenti. Dia bangkit with a next business terus. Another business. Dan ketika dia jadi host meletup, ketika itu dia dah mula slow down lah. Tapi dia tak berhenti jadi host meletup. Kerana apa? Kerana dengan dia mengacara di meletup, dia ada exposure kepada masyarakat. Visibility tu ada lagi. Masih kan? ada lagi dan dia nampak relevan di mata masyarakat. Ya, betul. Dan masa tu bisnes tengah berjalan. Ya. Dia tengah mula bisnes. Dan sekarang dia dah tak berlakon. Dia dah tak mengacara dah. Mungkin ada dia sedang workout dengan some podcast dengan suami dia, Haris. Tak apalah. Tetapi dia boleh hidup dengan mudah. Kerana apa? Sewaktu dia senang, dia dah ada simpanan. Dan dia dah ada perancangan untuk kewangan dia pada masa akan datang. Masalah kita, time masuk,
tak ingat dunia. Bila dah terciduk, mulalah merangkak. Oleh itu, kepada generasi muda, termasuk saya sendirilah. Saya sendiri pun boleh tahan juga berbelanja ni. Kan? Kita kena ada pertama simpanan. Ya. Kalau tak boleh simpan sikit, kalau tak boleh simpan banyak, simpan sikit. Yang penting konsisten. Apa dalam prinsip usul fiqh, doktor? Ma la yudriku kulluh, la utriku kulluh. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Itu pertama, simpan sikit. Yang penting konsisten. Dalam hadis, Aisyah pernah ditanya tentang apakah amalan paling baik. Nabi kata, adwamuha wa in qalla. Sikit tetapi berterusan. Okey, itu pertama. Yang kedua, kita kena ada business mentality. Business mentality ni adalah kita pandai buat business, pandai buat duit. Tetapi masalah, saya ni teguran jujur lah. Masyarakat Melayu ni ada kelebihan cari duit. Tetapi kita ada satu masalah. Kita agak lemah dalam mengurus duit. Itu betul. Bab cari duit, champion. Bab habis duit pun, champion. Kan? Kita all-rounder. All-rounder. Itu masalah. Saya doktor, saya ni daripada keturunan mak saya Siam dan Cina. Campur Filipin sikit. Ayah saya India Iban. Saya ada ramai sepupu-sepupu saya yang berbangsa Cina. Mereka ni zaman student, orang ketika kalau zaman duk guna 3310 masa tu Nokia kan. Masa tu dah trend. Tapi dia tak guna phone pun, duk guna public phone lagi. Kalau guna phone pun phone yang murah-murah, yang asalkan boleh call. Tetapi sekarang mereka adalah usahawan yang sangat kaya. Kerana apa? Dia simpan duit. Dan ada orang kata, tunggu ada duit lah baru aku simpan. Tak. Sebenarnya, kalau ikut dalam agama pun, sedekah yang paling afdal adalah ketika kita tengah tak ada duit. Oh ya, betul. Ketika kita tengah sempit. Dengan sedekah itulah keberkatan akan bertambah dan rezeki semakin murah. Kita ni tunggu kaya lah baru aku nak simpan. Tak. Sampai bila lah kita nak menunggu kan? Nampak? Sama juga bila doktor sebut pasal bagi duit pada mak ayah. Okey, yang ni kita kena betul-betul faham. Memberi duit pada mak ayah adalah tanggungjawab, tapi itu bukan kewajipan prioriti agama. Sebab saya bimbang masyarakat Melayu kita, dia guna alasan ni untuk bagi duit pada mak ayah tapi bini tak bagi. Bini terasa. Sedangkan dalam hadis Nabi sebut ibda' bin nafsak. Mulakan dengan diri kamu dulu. Kemudian orang yang terdekat Nabi sebut fali ahlik, iaitu ahli keluarga. Kemudian pada mak ayah, saudara, saudara mara, adik-beradik. Nak sebut bahawa prioriti kepada mak ayah, kepada isteri ataupun pasangan hidup. Tetapi hadis sebut apa? Ibda' bin nafsak. Mulakan dengan diri engkau. Apa maksud mulakan dengan engkau? Iaitu kewajipan belanja kita satu. Simpanan kita pun kena ada. Supaya kita tak terciduk pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Masya Allah. Tapi tu point yang sangat-sangat baik sebenarnya kan. Sebab kita ni selalu rasa macam kita nak saving tu time-time dah hampir-hampir darurat tu baru kita nak save. Terutamanya macam baru-baru ni macam masa COVID kan. Ramai terjejas. Ramai yang memang tak ada saving langsung, tak ada buffer period langsung. Lepas itu barulah orang kita dah terciduk tu baru macam okey. COVID sebenarnya memberi pengajaran besar khususnya kepada usahawan. Sebab saya ingat dulu usahawan dia tak ada cash flow yang bagus. Dia ada banyak ni, dia belanja banyak ni. Sebila datang pandemik, terciduk. Tetapi pandemik mengajar kita dapat pendapatan, berapa banyak kena simpan. Supaya na'udzubillah kalau berlaku lagi. Kalau berlaku another wave of pandemic, we are ready. Yes, betul. Sebagaimana cerita dalam surah Yusuf tadi. And even your example pasal Nilofa pun was such a good example juga. Sebab time-time dia tengah prime tu, dia bukan dalam zon selesa sahaja. Macam aku famous, aku okay dapat duit daripada show-show semua. Sebab benda tu pun takkan last forever dia sebenarnya. Dia buat macam-macam. Apa lens lah, apa bulu mati lah, lens, macam-macam. kasut, susu pisang dia. Susu pisang. Yes, I remember. Sekarang dengan telekung. Macam-macam. Many things. Dan macam this podcast is brought to you by Nilofa jadinya. So kita balik kepada topik kita. Okay, kalau kita nak balik pada topik kita kan, macam tadi pasal simpanan. Jadi kalau next step pula pelaburan kan. Bila saatnya untuk kita start melabur? Is there a certain indicator tak doktor yang kita rasa, okay, I think it's time already? Okay.
to talk about pelaburan, I need to touch juga a bit about simpanan. Silakan. Simpanan ni adalah sesuatu yang you need to do because of you punya keselamatan. That is why macam tadi what happened, you all cakap masa COVID. Sebab dia tidak ada dana kecemasan. Simpanan adalah untuk cover you punya standard of living, you punya bare minimum expenses. That is why, jangan kata COVID. Kalau hari ni tiba-tiba you pergi, company you tutup. Habis. You kena ada minimum 6 month salary. Kalau gaji sekarang RM10,000, RM60,000 dalam simpanan yang liquid, yang senang untuk you keluarkan. So itu simpanan. At least. Kalau yang macam lebih kan. Dan ini bercakap bagi ini kita bercakap bagi mereka yang nak financial freedom. Correct. Kalau kau tak nak, tak apalah. Kan? So simpanan ni untuk keselamatan. Untuk pelaburan pula, dia untuk menggandakan wang. Seolah-olah kita kata dekat wang kita, kau pun start bekerja untuk I, ya? Correct. Bukan I je bekerja. Yang saya sebut mesin duit tadi. Mesin duit. Inilah dia. Duit ni kena bekerja. Betul, exactly. So macam mana nak menggandakan duit? This is where orang kata bila. Sama macam simpanan tadi, you kena set already as priority. So melabur pun, dia kena fikir bila mampu, bila perlu you buat. Bila mampu tu maksudnya dapat gaji, mampu. Tapi you tunggu minggu ketiga. Mampu ke jadi tak mampu? Dah tak mampu jadinya. Jadi tak mampu. Dah hilang resap dah duit tu. Dah. Sebab tadi dia jadi NDI. Dia dah pergi makan sedap-sedap. Tadi Tuan Amin kata apa? Hudang besar ni. Bolehlah kalau gaji RM60,000. Gaji RM6,000 pun hudang sebesar ni. Kan? So this is where you kena make sure masa mampu. Waktu mampu ni bukan tunggu bila kaya. Dapat gaji tu dah tolak-tolak, you dalam mampu lagi. At that time juga. At that time, you kena put aside tadi untuk simpanan, untuk dana kecemasan. Selebihnya, you diversify into various instrument. This is where yang tadi dana amanah, hartanah, emas. You diversify. Never melabur everything dalam satu. Sebab macam there is a saying, you don't put all the eggs in one basket. Basket tu jatuh, what happen? Habis. Semua eggs pecah. Yeah. That is why you kena put in different basket. Betul. So simpanan, dia go hand in hand dengan pelaburan. Both you kena ada. Some people kata, I melabur je tak ada simpanan. Wrong juga. I simpan je semua. Wrong juga kalau you tak melabur. Melabur is where gonna help you to gandakan duit. Seperti tadi, bila kata bila mampu, bila perlu dan bila ada. Sekarang terus buat sebab dia seperti pokok. Tadi cakap gandum. I cakap pokok lah. So, bila kita tanam pokok tu awal, lama kita tunggu, buah dia makin banyak, makin besar ke tak? Of course. Of course. Compared tu katalah, I sekarang baru nak menanam. Neighbor I dah menanam pokok ni 20 tahun sudah. Jadi, dia dah boleh tuai hasil. Lepas tu kau dengki pula. Kau dengki pula. Kau dengki pula kan? Sebab padahal kau tak tanam 20 tahun sudah. So, this is why pelaburan ni, you tanamlah berapa banyak you ada, secepat yang mungkin. Don't think about it. Tapi boleh tak kalau macam apa ni orang kata saving dengan pelaburan tu adalah tempat yang sama? Macam institusi bank, this is where kan tadi I kata kita jaga dari cradle sampai grave. So kita ada penasihat kewangan yang akan tolong dari segi simpanan, pembiayaan. Even kalau orang banyak hutang macam tadi kan, suka berbelanja lebih, kita ada skim satu hutang. Kita tolong consolidate semua dan kita kata taubat lah. Kalau tak boleh taubat nasuhah, taubat je. Then how nak menggandakan pula duit? This is where kita akan bagi advice. Bila kita talk about pelaburan, ini juga lagi satu orang kata misconception. Some people kata I melabur je. Tak nak langsung ke takaful. Salah juga. Tak juga. Kalau you create duit, accumulate asset, lepas tu you tak ada perlindungan, which is the safety net. Something happen. Tiba-tiba sakit lah apa. Sakit. Sekarang IJN pun kita tak boleh pergi dah kan, jadi private. So katalah you nak tiba-tiba dapat penyakit yang kita tak minta. Nauzubillah. Kita dah simpan 400,000, dah kena pakai 400,000 tu untuk medical. That is where dalam you sibuk menggandakan duit, make sure you ada safety plan, which is takaful. It come another. That's why kita kata kita kena cover the whole wealth cycle. Creation, accumulation, protection. Lepas tu distribution. Bila ada harta, kena fikir macam mana nak sampaikan to the next generation. Macam mana nak tolong kita dari alam barzah lagi. Wakaf. Kan kena ada ni semua hand in hand. So kita jagakan semua dari aset dunia
Dan kita pun nak aset dunia tu menjadi aset akhirat. Akhirat, betul. This is what we do under Islamic banking. Lovely. Speaking of Islamic banking, sebagai closing podcast kita hari ni. Oh, dah nak habis dah? Dah nak habis dah. Nak Cepat habis kan masa. dah. Loh. Ya Allah, rasa baru Oh, dah je. sejam Hampir Rasa sejam. macam balas 10 minit je tu kan. Best sangat Boleh bualan lagi kita topik kan? Boleh lagi itulah. Macam Dr. Sarimah sendiri, ada tak apa-apa produk di bawah Bank Muamalat yang you nak promotekan in terms of wealth management dan sebagainya? Yeah. Okay, I've been heading this department since 2017. This is my 4th bank. So I bukannya datang dengan ilmu semua daripada satu bank. I consolidate daripada 4 bank. Yeah. Dan of course my own personal. Because at age 57, I pun bukan macam komoditi tadi. Dari hidup kita ni kan banyak dugaan Allah. Naik turun. I pernah ibu tunggal. So kena simpan duit. Kena jadi the sole breadwinner. So I learn. Alhamdulillah I'm in banking. I learn to save, to invest, diversify. So at age 57, that is what I am doing in Bank Muamalat as the head of wealth management. Yeah. I want to make sure the public, kalaulah diorang terantuk, ditest oleh Allah, they have all the product that can safeguard them. Yeah. So we cover, daripada tadi I kata, you nak create wealth, Yeah. you nak gandakan wealth, Yeah. you nak protect, lepas tu you nak make sure nanti kalau you meninggal, you nak simpan dekat mana, nak pergi ke mana, wakaf, anak, tabung amanah, hibah untuk isteri tadi kan. Jadi kita ada juga wasiat, harta sepencarian, tabung amanah. Dan kita juga jaga untuk wealth purification. Orang kata tak barakah kalau ada harta, you tak zakat. Di Bank Muamalat, simpanan kita dan juga emas kita come with zakat feature. Bukan tabung haji je. Secara auto dia boleh zakatkan ya? Ya, tik saja. Kita akan kira cukup haul, cukup nisab, kita akan sempurnakan zakat. Masya Allah. So this is how we take care of the customer to make sure sebaiknya you are taken care dunia dan juga akhirat. Akhirat. Nampak tu Bank Muamalat. That's it, okay? Nowhere else. Pergi Bank Muamalat je, okay? Tuan Amin Idris pula, kata-kata akhir sikit untuk mereka kat luar sana yang nak berkecimpung dalam saving up, nak menguruskan kewangan mereka dengan lebih bijak lagi. Silakan. Pertama, saya ucap terima kasih pada Bank Muamalat lah. Bank Muamalat antara bank terawal saya zaman UAE dulu. Wow. Alhamdulillah. Yang kedua, kita bersembang tadi pasal Palestin, pasal krisis di Timur Tengah dan sebagainya. Saya lihat ada benda kita kena perbaiki. Pertama, bagus kita ada kesedaran boykot. Pada waktu yang sama, kita ada kelemahan yang kita kena perbaiki, iaitu dalam kita nak menghancurkan ekonomi mereka yang bersekongkol menzalimi negara-negara P kan. Nak sebut ni sebab takut nanti tak lepas di YouTube ke apa kan. Kan setengah platform kan sekat kan. Kita ada kelemahan ataupun kelompangan dalam undang-undang disebut sebagai lakuna dari segi ekonomi umat Islam sendiri. Sebab tu dari segi kekayaan umat Islam, ya kita ada negara-negara Arab yang kaya, tetapi saya Siti Suraya, Saya Nuraini. Saya Aisyah dan saya bangga menjadi usahawan iTiket. ya kita ada negara-negara Arab yang kaya, tetapi hakikatnya kita belum mampu menggunakan kekayaan umat Islam untuk membantu negara-negara yang susah, termasuk negara PIN dan sebagainya. Maka sudah tiba masanya umat Islam kena ada mentaliti menjadi kaya untuk membantu ummah. Kalau tadi doktor sebut, saya kira banyak juga untuk individu-individu. Bagi orang-orang bisnes, kita jangan selamanya jadi employer. Kita kena ada satu growth di mana kita akan melangkah menjadi self-employed. Tapi jangan self-employed sampai ke kiamat. Kalau boleh kita jadi business owner. Dan bila kita dah jadi business owner, kita nak duit kita grow. Robert Kiyosaki. Again, Robert Kiyosaki. Kan? Reference. Again, Robert Kiyosaki kan. Al-hikmah dalatul mu'min. Kebijaksanaan adalah sesuatu yang hilang di tangan Muslim. Walaupun benda tu datang dari Kiyosaki, benda baik kita ambil. So, bila kita jadi business owner, jangan sekadar own the business. Kita kena grow our property, our money. Apa dia? Invest. Plus, itu kata Kiyosaki. Kata kita, kan, kita kena sedekah, kena wakaf, kita kena infak. Wah, Kiyosaki pun suruh sedekah juga. Ini bagus. versi kita. Kita ambil, bagus, kita Kiyosaki cedok. pun minta Kita sedekah. top up sikit kan. Bila kita tulis buku nanti kita tambah. Yes, kan. So, new edition. dengan begitu, kita bukan kaya seorang, kita kaya bersama. Okay, pertama. Yang kedua,
Stephen R. Covey, dia ada sebut dalam hidup kita ni ada benda dalam kawalan, ada benda di luar kawalan. Circle of influence dan circle of control. Tak silap saya. Yep. Kalau kita asyik fokus benda di luar kawalan, kita akan hidup sengsara, stress, anxiety, depression. Sebaliknya kita fokus benda dalam kawalan. Sebab benda dalam kawalan itulah 90% menentukan hidup kita. Sebab contoh, orang yang reaktif adalah orang yang dia tunggu hujan baru kalut nak cari payung. Orang yang reaktif, dia tunggu terkena kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, baru kalut nak jaga kesihatan. Dia tunggu aksiden baru nak ambil takaful, baru nak ambil medical card. Dia tunggu kiamat baru nak bertaubat. Dia tunggu kena maki baru nak buat kerja. Itu reaktif. Proaktif, the other way around. Sebelum hujan, kita standby payung. Sebelum aksiden, kita ambil takaful. Dengan bank muamalat. Dengan bank muamalat. Sepat kan? Sulit. Sebelum kiamat, kita bertaubat. Sebelum kena maki, buatlah kerja. Itu saya ceramah, bank muamalat ke mana? Saya tanya, sebelum kena maki, kita buat apa dulu? Dia jawab, kita maki dulu. Ayo. Bukan. Dah tahu kerja kena maki, buatlah kerja. Sebelum kita fakir dan miskin, simpanlah duit. Sebelum kita susah, simpanlah duit. Fokus benda dalam kawalan. Dan akhirnya, sekali lagi saya petik dalam surah Yusuf, ketika Nabi Yusuf berdialog dengan Raja Mesir, dia kata apa? Qala ja'alni ala khazainil ard. Berilah kepada aku kuasa untuk mengurus negara ini. Nabi Yusuf sambung lagi, inni hafizun alim. Sebab aku boleh menyimpan dan aku ada pengetahuan. Pokoknya ialah kita bab duit ni kena pandai menyimpan dan kena ada ilmu untuk mengurus duit. Bila tak ada ilmu, ini yang datang kepada pakar keuangan di institusi bank. Sebab bila tak tahu, you macam terjun tanpa parachute. So, ayuh kita tengok hari ni ada ilmu dan mudah-mudahan ada semangat untuk kita menyimpan. Bukan untuk hari ni, tapi untuk masa depan, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih. Masya Allah. Tip-tip yang hebat oleh Tuan Nak Mini Idris dan juga Dr. Sarimah. Bukan Sarimah Ibrahim ya, by the way. Dr. Sarimah Bashar ya. Vibe lebih kurang tapi bukan orang yang sama ya. Tapi itulah dia sedikit sebanyak perkongsian pada hari ini. Jadi janganlah sampai dah terdesak sangat dah sampai kita hari kecemasan barulah kita nak saving, barulah kita nak melabur. Start today. Kalau bukan hari ini, bila lagi? Itu persoalannya kan. Terima kasih sekali lagi Tuan Amin. Terima kasih Dr. Sarimah. Terima kasih. InsyaAllah episod seterusnya lagi banyak lagi perkongsian yang menarik yang insyaAllah kita semua akan belajar bersama-sama. Okay? Saya Kianu Azman. Jumpa lagi dalam episod seterusnya dalam podcast Aperture by Bank Muamalat. Kehidupan lebih baik bersama. Assalamualaikum. Bye.